Apa yang korang lihat ini adalah sebuah sistem pam kolam renang. Okey guys, pam terdiri daripada 3 komponen, iaitu motor, pemutar dan perangkap ataupun penapis. Namun begitu, pam bukan sekadar pam. Jenis-jenis pam kolam renang yang korang perlu tahu terdapat dalam pasaran masa kini. Pam kolam self priming, pam yang paling sesuai untuk kedua-dua kolam peribadi dan kolam awam. Pam air centrifugal digunakan untuk kolam bersaiz besar dan sederhana. Pam air kelajuan berubah-ubah, produk inovatif yang dikombinasikan dengan beberapa program bersepadu berdasarkan variasi operasi yang tidak berterusan. Pam kelajuan boleh ubah. Motor kolam yang sangat senyap. Pam blower kolam sesuai untuk kegunaan yang tidak berterusan seperti dalam spa. Pam air solar. Pam ini satu-satunya pam yang tidak menggunakan bateri, di mana motornya diaktifkan menerusi sinar suria yang dilaraskan dengan sistem automatik sepenuhnya dengan pencahayaan matahari dengan kelajuan yang lebih tinggi di tengah hari. Anda dapat sesuatu? Moga bermanfaat.